Hai, assalamualaikum guys, welcome back to AR Vlogs. Woi! Jalan! Uish, relax bro. Aku demam kan? Aku demam kan? Dah pukul 4 pagi dah ni. Kau ni orang dah tidur dah. So guys, it's been a long time tak buat AR vlog ni. Last aku buat pun vlog 365 hari tapi berjaya sampai 39 hari je. Kenapa aku dah tak buat? Sebab aku tak nak buat sebab tak penat. 39 hari? 39 hari straight. Jauh. Tu pun jauh gak tu. Aku decide untuk berhenti tak kat tu je sebab aku memang tak boleh lah. Susah lah weh. Memang susah untuk buat vlog hari-hari. Kau nak edit apa semua memang tak sempat apa semua lah. Aku berhenti bukan sebabkan aku malas buat. Aku berhenti sebab ada seharian tu aku macam tidur je. So aku jadi macam vlog apa ni? Ya, takkan nak vlog tidur lah. Vlog tidur semua. Lantak aku nak cakap aku cakap tak semua bikin ke apa, tapi aku dah cuba at least. So hari ni kita bukan nak buat vlog. Hari ni kita nak buat Truth or Dare. So kalau korang first kenal kita orang dekat AR Vlog pun sebab Truth or Dare. So that's why aku nak buat balik dengan orang yang sama. Ni macam biasalah aku akan buat dengan orang lain juga, tapi dengan orang yang pertama. You touch my talala. My ding ding dong. So rules dia tetap sama. Kita akan main 10 round. Ojus. Ada 5 dare, 5 terus. Tengok aku kena 7, dia kena 3 ke. Tengok pada awesome kita orang . Aku dapat dare, aku akan tanya Rusdan dan aku nak nombor 7. Rusdan dah list lah 1 hingga 10 dare. Aku pun dah list 1 hingga 10 dare dengan terus lah. Mana cawan lah? True. Ya bang, jap. Merkin bagi cawan Merkin. Merkin jadi kru. So tanpa melengahkan masa dan membuang masa, let's go. Kata duk tiap aku. Tak ada. Awesome. Never mind. Caramu dan caraku. Caramu dan caraku. Dah. I want number 7. Bau ketiak udet dekat gila. Okey lah, aku lega lagi sebenarnya. Aku ingatkan nak kena bau dia punya. A few moments later. So ni lah dia udet. Yo. So udet. Stand by dek, cap. Stand by. Angkat dia gigi. Serap sini. Caw. You know what to do, caw. Okey, letak muka kepek lah. Bodoh. Boleh mati dia kau tahu. Awal-awal dah kena ni benda ni gila. 1, 2. Bau dia best lah. Best. Bau suria. Kau orang tahu rokok suria, bau bunga cengkeh macam tu bau getah dia. Awesome. Yes. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really. Time to shine. Terus. Ini terus ni. Truth. This is the truth. Okay, nombor 1 hingga 10. 1. Simple kan. Kalau kau bukan content creator, kau rasa kau siapa sekarang? Apa yang kau tengah buat? Aku rasa aku menganggur. Memang itu kan kau. Tak, aku rasa aku kalau bukan content creator, aku jadi graphic designer. Graphic designer untuk satu company lah. Yes, dengan Ke kau freelance? videographer, editor. Still dalam bidang sama tapi cuma bukan buat konten lah. Kita editkan konten orang tu kan. Kau rasa contohnya kau tak ada peluang untuk jadi content creator lepas ni, kau rasa akan jadi tu juga? Tak kot. Tak juga? Aku rasa aku meniaga. Aku macam nak berniaga. Kau tahu meniaga macam meniaga obo-obo tu. Obo-obo? Aku nak buat yang macam obo-obo. Orang ikan geli, aku obo-obo. Buat kolam lah. Buat kolam apa semua kan. Macam obo-obo tu simple je. Kau beli tu letak je dalam sinki. Saya tak lah, tak payah kolam ke apa ke. Tapi nanti dia lemas tu. Dia lemas. Logik ke kan. Kau rasa kau ni lah jual otak-otak. Kau jual otak kau. Awesome. Wow, caramu dan caraku. Terus tak tolong lah terus. Terus ni. Terus. Yes.
Kenapa kau yes tu? Aku nak nombor 2. Perempuan mana yang pernah menyusahkan kau? Perempuan mana yang pernah menyusahkan aku? Ramai juga sebenarnya yang pernah menyusahkan aku. Tapi aku buat cerita yang paling susah lah. Pernah menyusahkan aku kan. Ex tunang aku lah. Susah lah, susah. Tunang Yelah, susah. tunang susah. Ya, bukan ada yang menyusahkan. Tunang ni tapi susah, fasa tunang ni susah. fasa tunang tu. Fasa sandar. Fasa sandar kat kau. Fasa sandar kat aku. Song. Yes. Memang bergila-gila. Kali ni kau confirm kena dare, Rai. Are you sure? Yes. If I get the truth, are you the truth? Dare. Mana? Tak nampak lagi? Oh tak ada. Orang tak buka lagi ke? Ya Allah. Truth! Oh my god! Apa benda? What? Okay, tadi aku ambil 1 kan? Aku nak nombor 3. Kalau ex kau tengah tengok ni, kau nak cakap apa kat dia? Oh, caraku dan caramu dan caraku. Assalamualaikum. Terima kasih kerana berada di sepanjang kita bersama. Ada yang memahami, kadang-kadang ada yang tidak. Dan alhamdulillah saya memang okey tanpa awak. Wow. Balik rumah. Orang kata kita ni nak jaga hati orang, hati sendiri tak jaga tak boleh. Betul. Kita kena jaga hati diri sendiri. Setuju. Macam tu. Apa nama ex kau? Nama ex aku Mini. Rusdan and Mini. Mini, nama penuh dia Mini Chopper. Mini Chopper. Song. Memang bergila ke ni? Charlie, yes. Dah. Okay. Aku nak nombor 4. Okay, nombor 4 senang ke? Berus gigi pakai sabun pinggan. Aku pernah, kau tahu tak, selama aku main kat Odia, aku pernah berus gigi pakai shampoo. Hari ni pakai sabun pinggan. Bala. Sebab tu lah hospital aku masuk sama 3 kali, kau tahu tak? Orang suruh pelik-pelik. Sikit je. Sikit. Ya, sikit tu je. Kau kena try lah. Best. Rasa dia sedap lah. Pedas-pedas, berangin-rangin. Best lah. Tak, sekarang ni asal aku yang kena banyak. Dare aku lah kena 2 ke. Song. Yes! Memang gila-gila ke apa? Memang gila-gila. Caraku dan caramu dan caraku. Bodoh. Damn! Yes! Aku ambil nombor. Duk. Selfie muka hodoh dan jadikan DP selama sehari. Tapi kau ada option lah. Boleh WhatsApp ke? WhatsApp. Weh, mampus aku bodoh kalau IG kau cakap. Bodoh, aku tak boleh lah pagar. Weh, sumpah cakap, semua benda gigi aku daripada 7 keturunan pun nampak belakang tu. Macam, kau tahu macam syaitan kau tahu.
Pum. Oh, style gila. Inilah DP aku guys. Aku dah lama tak ada DP WhatsApp tau. Tiba-tiba bila ada macam ni, orang ingat aku terencat ke apa? Awesome. Terus. Dah cakap lah. Aku nak nombor 3 dah ke? Belum lagi. Okay, 3. Pernah makan babi tak? Ya. Masa aku macam kau pernah makan tu ada campuran babi ke apa ke yang kau tak sedar. Pernah dekat Japan. Kalau kau pernah tengok vlog aku Jepun yang dulu, bukan yang baru. Yang dulu aku beli ayam go. Wow. Aku macam ayam go okey. Minum. Lepas aku baru rasa macam aku rasa macam pelik. Aku baru nak search ingredient dia and ada babi. Ada minyak babi. Minyak babi macam mana tu? Aku rasa dia punya peluh-peluh dia. Lemak-lemak semua. Lemak-lemak. Sperma dia semua. Sperma tu tak tahu ada tak. Dia kau tengok balik vlog Jepun aku yang hari keberapa dah. Aku Kau cuba memang ada check it out. footage aku minum tu. Memang kau ada footage kau minum Ada. Lepas tu reaction kau? Aku macam ni. Kau habis tak minum air tu? Tak, aku buang. Awesome. Terus lagi. Bila last order KFC? Alah, korang yang tengok ni. Alah, macam tak pernah order lah. Okay, bila last order KFC minggu lepas? Aku tak tahu lah. Tentu ada promo kan? Tentu memang nak makan KFC macam craving gila lah. Faham. Semua orang order KFC sebab double down. Tak, siapa lagi order KFC? Tak tahu. Betul, sebab aku kan double down tu kan keluar beberapa tahun sekali dah. Lepas tu dia keluar hari Senin je. Ya, tu kau Aku rasa favourite lah. last aku makan tu 2019 kau tahu tak. Selepas pada tu aku rasa macam nak makan lagi tapi tentu benda tu dah habis, season tu dah habis. Lepas tu dia tak keluar dah. Aku ambil peluang lah esok. Double down je kan? Double order. down weh, gila weh. Round 9. Awesome. Yes. Dah. Aku nak dia nombor 5. Call perempuan yang last chat kau atau kau chat dia, cakap rindu. Aku dah perempuan last chat aku. Sekejap aku chat dulu. Okay, kau tengok siapa perempuan last chat aku Kak Ros. Dia dah mula dah. Bini orang tu bodoh. Orang weh. Bodoh lah. Sayang. Bini orang. Bini orang jangan lah. Fariha. Wow. Sebab dia minta gambar kat aku yang aku tak gambar dia itu. Tak ada antara hidup dan mati. Kalau kau tengok ni konten tau. Nak marah jangan marah dia. Marah aku. Sebab aku punya dad. Hello? Hello. Kau tidur ke? Tak ada apa. Nak buat live way tu kau still nak buat ke? Ikut kau. Oh. Kau bila free? Bila-bila je. Oh, kau tak ada rasa nak datang Cak Alam ke? Pula rasa. Sebab tu lah macam aku rindu kat lah. Bila nak? Tu lah aku kena tengok kau free ke. Tu lah sebab tu lah rindu siap. Rindu. Oh dah lah. Asal kau tak rindu aku ke? Jangan fake sangat ni. Tak geram lah. Aduh. Kau kena kena rasuah dengan udik kan macam ni. Kena apa? Kena rasuah dengan udik. Rasuah? Tu lah. Okay lah. Nanti kau roger lah aku tu. Okay. Tu lah. Okay. Kalau minggu depan okey ke? Nanti aku roger kau balik. Pula. Okay. 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 Jangan bagi lebih sangat. Nanti member macam Rusdan Fah, aku bukan bagi harapan ke cakap rindu betul-betul.
Tak, aku tak mention Fah kan. Ya, Dia orang yang last. Orang yang last. Kebetulan lah. Untuk sebenarnya Kak Ros. Kita takkan Kak Ros, Kak Ros mesti bini jawab. orang tu. Nanti kamu datang kat aku. Cap. Kau ada masalah. Aku cakap. Semana bocok konten hari ni dah rindu. Ketiba hari ni rindu. Gila ke? So, chat Fah sebab Fah ni dia minta gambar dia. Hari pergi maintain dengan dia. Aku tak gambar pakai phone. So dia chat aku minta gambar. Dan dia tak sampai airdrop lah, airdrop. Tak sempat nak drop. Tak sempat nak drop tu. Oh, so. Yes! Yes! Weh! Kena. Weh, jajah, asal kau kawan semua bodoh? Asal kau okey lah? Nombor Okey. 7. Kau dah pilih yang nombor 7? 8. Buat twerk depan udek. Yang Kau punya bunda tu, kau punya ontot tu, twerk kat deck depan dia. so jom lah kita buat twerk depan udek. Let's go. Wow. Wow. Oh no! Help me! So that's it guys. Okay, tapi sebelum kita endkan vlog order ni, aku nak tahu kau punya truth and dare yang aku tak dapat. Okay, kau start dulu, aku start dulu. Aku start dulu. Ha. Okay, truth yang kau tak dapat Nombor 2. Siapa orang paling annoying dalam hidup kau sekarang, bagi tahu nama. Influencer mana yang kau rasa overrated? Cakap nama juga. Pernah delete video sendiri sebab malu dengan view tak? Maksudnya macam view sikit kau macam mana? Oh, faham. Kalau hari ni hari terakhir kau, siapa orang terakhir kau akan call? Kalau semua orang boleh baca fikiran kau, apa benda paling memalukan yang kau fikir? Satu habit pelik bila seseorang. Kalau kau boleh ubah benda dari diri kau daripada kecil, kau nak ubah apa? Kau rasa orang anggap kau ni apa? Atau dare pula, kau kena call nombor random je. And kau call, kau kena cakap saya dah ready. Ui. So nak tengok reaction dia. 3. Pakai baju terbalik and post story OOTD of the day. 4. Tunjuk search history TikTok. 5. Buka peti ais, pilih 3 benda and campur semua, minum. Mati aku kalau kau macam tu doi. Dalam tu ada je susu ke. Oh ya. 6. Post IG story cakap aku akan confess dekat someone pukul 12 malam ni. 7. Call mak cakap dah ready nak tunang. 8. Scroll TikTok 10 kali and then kau kena remake video yang kali ke-10 tu. Faham? Buat IG story, thank you for 10 million followers. Walaupun 10. Bagi aku make up muka kau, guna barang dapur je. Jahanam muka aku cali, kau macam tak cali. dapat siut. Ada deng kau ni, semua yang best aku rasa aku boleh buat. Kalau aku dapat best je untuk aku buat. Aduh, tak dapat pula. Tapi mungkin sebab ni aku batuk kan. Aku macam macam jangan terukkan lagi. Tapi tak apa, untuk ni relax dulu. Relax Nanti dulu. kalau kau rasa macam tak puas hati apa, aku ajak dia dah repeat. Okay, aku baca aku punya. lah. Dalam hati ada suka seseorang tak? Ex kau yang mana paling kau sayang? 6. Syamia Asni ke Kamil Zahar? 7. Siapa perempuan yang last kau chat? 8. Ex kau yang mana paling lawa? 9. Berapa ex kau ada? Cuba listkan. 10. Sebulan komitmen kau berapa? Kita kedai pula Bau spender udek yang tak masuk. Kau asal main dengan budak. Bos pedal yang tak basuh. Tak ada. Pakai spender atas kepala sampai habis video. Oh, macam dulu. Macam dulu lah. Okay, yang ketiga, makan Maggi pedas gila tanpa minum air. Yang keenam, call mak kau cakap kau nak jadi gay. Yang kesembilan, baca mantra hantu yang kau boleh jumpa kat online. Kau baca lah, kau baca mantra hantu tu. Kau baca je. Yang mana kau boleh jumpa kat online, kau baca je. Baca. Yang ke-10, pergi Sunway Lagoon. So itu saja guys, True or Dare untuk episod yang pertama ni. Korang boleh komen lagi korang nak aku buat dengan siapa, konten apa lagi kat vlog ni, sebab aku nak comeback. Dan aku nak ingatkan korang, cerita short film budak sekolah akan keluar pada bulan ni, bulan Mei ni. Korang stay tune untuk tengok dekat Ashraf Zami nanti. Kita akan buat episod. Stay tune guys. Short film tu aku dah shoot daripada 2023, nak masuk 2 tahun dah baru nak post. So Alhamdulillah. Production besar. Boleh lah. So kita jumpa di next video. Bye bye. Assalamualaikum.